Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar-penggemar kerupuk leko penggemar-penggemar kerupuk leko yang mana nak rasa kerupuk leko ayahku 252 Empire, kena mari di Alu Kuda Bukit Tobing, Seberang Cakir, Kuala Terengganu. Kena mari sini. Mari sini boleh rasa masa rasa dalam kedai je lah. Nak balik tak boleh. Boleh rasa. Kerupuk lembut. Ni lokasi kedai Jilang Kerupuk ayahku 252 ni. Kerupuk ketek goreng segera, kerupuk rebus panjang-panjang. Kerupuk ketek goreng ni, kerupuk leko goreng ni 25 batang, RM10. RM10 sahaja. Yang ni kerupuk rebus kerupuk rebus panjang, panjang sangat panjang. 12 batang RM10. 12 batang RM10. Yang ni pisang goreng pun ada. Pisang goreng pun ada. Sedap ni pisang goreng crispy. Ni kerupuk goreng crispy juga ni. Ni tengah goreng tengah goreng ni. Di Jalan Alu Kuda, Seberang Cakir, Kuala Terengganu boleh datang. Yang ni yang kerupuk rebus kerupuk rebus. Nampak dah kerupuk rebus Kerupuk rebus panjang-panjang. 12 batang RM10 Kita jual harga boron. Siapa-siapa nak rasa kerupuk ayahku boleh mari di Jalan Alu Kuda, Seberang Cakir Bukit Tobing, Seberang Cakir, Kuala Terengganu. Boleh mari boleh mari. Kerupuk ni terhad. Dalam pukul 3 ke 4 tu habis dah. Habis licin dah. Tak ada apa-apa dah. Sabah Sarawak pun order. Ni. Sila mari nak rasa, mari kedai aku. Boleh rasa free. Rasa dalam kedai lah, dah lewat alik. Bahagian goreng tu. Kerupuk ni sangat lembut, macam tukang goreng ni. Kerupuk ni sangat lembut. Goreng pisang pun lembut, crispy. Apa goreng pisang crispy ni apa? Tape. Ni tape. Tape goreng Tape goreng crispy. Memang lembut macam sama ni, macam tukang goreng. Okey. Selamat datang.